Alright, pakcik. No, God! Why you bully me? Oh shit! Oh shit! Halo adik-adik sekalian, welcome back to my YouTube channel Ambitious Guys. Alright guys, alright. Siapa aku bila rambut pendek ni nampak macam budak ah? Tapi sebelum tu guys, sorry tu guys sebab agak macam spek mata aku ni macam ada lighting bulat sebab aku baru ada lighting. Sebab sekarang baru nampak lighting sikit. Akhirnya guys, aku kembali balik guys setelah aku dah membayar bil Pro CapCut. Setelah aku dah ada duit, aku dah boleh bayar bil. Dan akhirnya aku akan kembali buat konten ni untuk korang semua guys, untuk korang semua yang tengok video ni. Tapi guys, sebelum tu guys, jangan lupa tekan button like dan tekan button subscribe. Dan jangan lupa turn notification guys. Sebab apa? Sebab tiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua guys. Jadi, dalam video kali ni aku nak bermain game Bakso Malang Anomali. Sebab ramai sangat orang yang ajak aku macam muka ajab. Maknanya suruh aku, bang main game Bakso Anomali bang. Aku setakat main game Bakso Anomali, lepas tu ada banyak-banyak jump scare ni. Easy lah buat Ambitious, easy. Sombong amat. Sekali ni aku nak main game Bakso Malang Anomali. Let's go. Let's go. Macam mana kita ni? Masuk dah ni. Alright. Create server. Oh, dia boleh buat banyak-banyak orang. 2 orang, 3. Sekejap guys, perangkan dulu. Saya sebenarnya nak buat banyak-banyak orang biar saya sebenarnya takut sebenarnya. Baru awal-awal dah kena ni, siut. Creepy music might feel uneasy. Click unaware to skip ada vessel merit. Esodo merit. Alright, kita Connection kamu di Bakso Malang. Kamu ada pelanggan? Mari kita siapkan bakso Malang. Ini baksonya 1 pak. Oke, harganya 12.000 ya. Oh, kita dah start kita dah start ni. Oh, okey, kita dah start. Apa bang? Ya pakcik. Siapa ni? Step 1, place ball and the ball. Place ball and the ball. Oh ni. Oh, ambil mangkuk. Oh, ini alah, so easy lah setakat buat bakso ni. Aku dulu pernah jadi dagang bakso tau. Alright. Kita buat bakso. Ya, aku main dah sorang-sorang ni. Use one ball. Apa benda? Aku tak faham sebenarnya use one ball. Put noodle meatball. Okay, ambil noodle meatball. Alright. Ambil sayur sos sambal. Susu protein telur 3 biji. Susu protein telur. Okay, pakcik. Alright. Ambil. Lambat Thank you. Alright. Selamat datang lagi. Itu saja. Kamu sudah siap untuk melayani banyak pelanggan. Jangan lupa baca rules atau aturannya. Dan ikuti peraturannya. Baca rules atau aturan? Aturan-aturan ini sangat penting. Ia bukan sekadar takhayul ya. Okey, aman ini. Okey. Weh, kau kejut aku mak kau. Kenapa pakcik? Oke, harganya 12.000 ya. 12,000 tu berapa ringgit? 12,000 tu kalau kat Malaysia 3 ringgit Aku takut ni. Oh, sayur. Lupa nak ambil sayur. Ni apa? Oh, speaker. Tutup. Thank you. Alright, thank you pakcik. Lain kali datang lagi kalau kapan-kapan ya.
Okay, tengok guys, ada orang tak? Kita pakai kakek bushi nak jutsu. Weh. Ini baksonya 1 sama teh kotaknya 1 Pak. Oke, harganya 19.000 ya. 19,000. Okey, dia nak apa tadi? Teh kotak. Alright, pakcik. Aku rasa macam berdebar doh main game ni sebab aku main seorang tu. Alright. Okey, dia nak sos. Lepas tu kau nak apa? Oh, teh botol. Oh, teh botol. Teh botol. Teh kotak bukan teh botol. Lepas tu nak apa? Tutup. Lepas tu? Oh, sayur. Alright, pakcik. Alright, pakcik. Hai! Sial lah. Mana pelanggan lagi? Weh. Ini baksonya 1 Pak. Okey tak orang ni? Okey, orang ni okey. Oke, harganya 12.000 ya. Okey tak orang ni? Aku risau ada jump scare tu. Okey kok abang ni. Kita pakai kaki bushi no jutsu tadi macam okey. Lepas tu kau nak apa bang? Oh, sayur. Sayur penting guys. Sayur adalah makanan paling sihat sekali ya. Oh, okey, ni aman. Dicari player Roblox yang tak pernah ngaji. Loh? Apa ni? Oh, ini ada motor GP ni. Bukan motor GP, motor apa tak tu? Aku tak kenal nama motor guys. Kalau kau tahu tu motor apa, kau jangan komen kat bawah. Loh, Ini baksonya 1 sama teh kotaknya 1 Pak. ini Walid cok ni. Harganya 19.000 ya. Walid nak Dewi boleh? Boleh nak Dewi boleh. Aku jijik. Why are we still here? Just to suffer. Aduh. Aku dah jadi takut dia nak main game ni. Okey, sayur. Sayur ni penting Tak habis-habis sayur. Lepas tu nak apa lagi? Dah, lepas tu? Oh, nak teh botol Oh. Alright, tak ada apa-apa. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Alright, ada pelanggan lagi ke? Pocong guys, pocong. Pocong tadi tu guys. Weh, masuk weh. Hantu tu. Ini baksonya 1 Pak. Tu balik dengan Dewi tu. Oke, harganya 12.000 ya. Tak nak, aku tak nak buat bodoh. Gerawalin nak julih lah. Nak julih? Kau kenapa? Kenapa macam tu? Bunguknya dia tu. Alright. Menebar je hati aku takut. Orang biasa ni? Orang biasa. Copy shawarma kiosk. This is not a copy. Our stall is just taking inspiration from the kiosk. Kau kenapa bang? Ini baksonya 1 Pak. Oke, harganya Kenapa tangan dia macam tu? Kau kenapa bang?
Bakso. Bakso, oh bakso. Bakso, sekian bakso. Wih, thank you very much. Oh, kenapa bang? Peti IC tutup lah. Alright, kita tunggu customer lagi. Apa ada customer lagi, kita akan pakai kaki bushes yang kat situ. Kalau nampak ada perasan logo mata kat situ. Orang asli ni. Dia sebenarnya, Baksonya satu. dia ibarat kalau kita pakai mata batin tau guys, yang kaki bushin no jutsu ni. Harganya 19.000 ya. Kaki bushin no jutsu lah sangat. Aku ni sok tahu aku tu, padahal aku baru main game ni. Sebab aku dah tengok-tengok orang juga main game ni. A few moments later. Orang betul lah ni. Alhamdulillah orang betul guys. Orang betul lah ni. Weh, Tumulat, 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 kutulat. Mulat na tulungan kutulat lumalma. Mulat na kutulat lukulat. Kukulat tukutu, kutukukut. Iba kamu pasti. Sama kotaknya satu, Pak. kejut aku. Lagu tu boleh pula pas dengan tuluk-tuluk-tuluk. Ni siapa ni? Dia kejut aku. Aku baru nak zoom muka dia. Ambil mie. Ni mie ke tauge guys? Oh, ada meatball. Ada sayur, ada tahu. Oh, ni tahu. No order bakso noodle. Develop bakso Malang. The Boppers, bakso Malang ke apa benda tak faham lah. Yang penting aku nak main game ni je. Makcik, ambil makcik. Thank you. Wih, aku baru perasan lah. Kat situ ada kuyang dengan pocong kat situ. Aku baru perasan. Aku harap dia tak ada apa-apa dengan kita lah. Alright, kita tunggu je customer lagi. Customer Anjir. Weh, Lu lagi cari masalah sama kita kan? Di bawah nama Bloods, di bawah nama Prince, dan brother gue MG. Gue akan bikin kamu sakit parah. weh. Evil Bikers, Danger Road. I should have learned apa asal. Alright guys, kita main lagi sekali. Sebab tadi tu rasa macam ending yang tak best. Tapi kali ni aku rasa harap-harap ending yang sangat best. Menerima pesan hantar bakso Malang. Curse of the bakso. Press tak develop apa benda lah. Oh, kita boleh survey-survey. Kita survey-survey dulu. Update donasi. Jumlah terkumpul sejauh ini. Donasi apalah. Alright. Klik to ready. Selamat datang ke Night Shop. Di Bakso Malang, kamu ada pelanggan? Mari kita siapkan bakso Malang. Ya, aku tahu. Satu, Pak. Oke, harganya 12.000 ya. Aku tahu sebab aku dah pernah main. Aku dah main dah tadi. So tak payah nak ajar aku. Aku nak ending yang sangat bagus je. Aku tak nak ending yang biasa-biasa macam ni. Aku nak ending yang bagus, ending yang perfect. Okey dah pakcik. Bakso pakcik sudah siap. Datang lagi. Itu saja, kamu sudah siap untuk melayani banyak pelanggan. Jangan Sudah. lupa baca rules atau aturannya dan ikuti peraturannya. Sudah saya baca. Saya lenyap main semua game. Tapi sebenarnya saya takut juga sebenarnya. Aduh. Dah kena baca ke? Serve all customer with exception. If they goes on their shoulders. Gagap punya. Serve but do. Abang yang kemarin nge-vlog tentang hantu di kampung Serkan. Wih, Ini baksonya satu, Pak. siapa ni? Tiba-tiba ada kat belakang aku. Harganya 12.000 ya. Ni okey tak orang ni? Okey, orang ni macam okey je. Okey, kita buat bakso dia. Alright. Kau nak apa tadi bang? It's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Kau kenapa? Kejut aku. Tak ada jump scare pun guys. Dah tak ada jump scare. Berat, kita tunggu orang lagi. Mana orang kau lagi?
Macam aku nampak orang. Aman ni orang ni. Mie baksonya satu, Terkejut aku. sama teh kotaknya satu, Pak. Ini anti Cina tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala. Pocong. Pocong, pocong, pocong. Bukan satu tau. Banyak pocongnya. Siapa ni? Oke, jadi lu mau dijadiin bakso Malang? Kalau enggak, pergi sana lu. Lah. Babai Pak Cik. Apalah Pak Cik ni? Orang semua nak beli bakso. Dia seorang je nak apa tadi? Vegan apa benda lah tadi tu? Malam pesta muda-mudi mencawarkan menjalu iya aku. Oh, ada orang dari sana, ada orang dari sini. Oh, bertukar-tukar arah ya. Ada dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Banyak-banyak betul daripada arah. Maknanya kita kena jaga-jaga dekat arah sini. Mana tu ada orang dekat arah sini? Jangan sekiranya kita tak mampus. Bakso Malang. Anomali ini muncul dari malam hari. Woi. Hari, dia adalah kutukan dari paman. Dia adalah seseorang yang berdarah besar. Woi. Nafasnya berkurang enak dan dia mekutukan jadi jaksa malang berkaki dia tangan dia. Oh my god. The truth is here. Oh my god, oh my god, oh my god. Sorry dah guys, aku tak dapat tunjuk dekat bahagian tu sebab wih. Dia Ya Allah, gerinya ya Allah. Okay, alright guys. Mungkin sampai di sini lah untuk video kali ini guys. Kalau korang nak part tu bakso Malang Anomalis ni, kita cari lagi ending yang menarik. Korang boleh komen dekat bawah, okey? Ini baru permulaan dan insya-Allah mungkin episod lepas ni bakso Malang Anomalis ni aku akan bermain dengan fans, dengan korang semua. Alright. Jadi guys, sampai sini untuk video kali ini guys. Korang jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe dan jangan lupa turn notification sebab aku akan setiap hari update video-video yang menarik untuk korang semua, okey? Okey semua. Bye bye.